Petang tau kita scroll IG, kita tengok TikTok dan sebagainya. Kita gantikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Podcast Hijrah. Saya Salahuddin Al-Ayubi atau lebih dikenali sebagai Sa'wan. Okey, jadi hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang amat dekat dengan hati kita, iaitu bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kita nak tahu apa keistimewaan dia, apa kelebihan dia, dan kita nak tahu macam mana kita nak menghayati bulan ni dengan ujian dan cabaran pada zaman masa ini. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya mempersilakan dengan tetamu jemputan kita, iaitu Tuan Aiman Hakim. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada saudara Sa'wan mewakili pihak penganjur kita Hidayah Ramadan ataupun nama singkatannya Hijrah atas jemputan untuk memberikan sedikit sebanyak perkongsian sepanjang bulan Ramadan ini, dan saya harap semoga podcast ini bermanfaat buat semua. Sama-sama. Okey, Maklum. Ya saya. Bulan puasa ni kita tahu lah sebagai bulan yang istimewa dalam dalam bulan Islam kan. Betul. Tapi kenapa dalam banyak-banyak bulan Islam ada berapa? 18, 19? 12 je. Kenapa bulan Ramadan juga bulan yang paling istimewa? So apa tu? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa bulan Ramadan ni kita katakan bulan yang sangat istimewa? Sebab pada bulan Ramadan ni bukan sahaja Allah syariatkan kita untuk berpuasa, akan tetapi pada bulan Ramadan ini juga Allah turunkan Al-Quran padanya. Seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, mafhumnya bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi dekat sini kita nampaklah yang mana bulan Ramadan ni adalah bulan yang cukup-cukup istimewa bagi kita umat Islam, sebab kita nak raikan turunnya mujizat Nabi kita, iaitu Al-Quran itu sendirilah. Dan bulan Ramadan ni bukan setakat itu saja, Allah jadikan juga satu malam kemuncak yang mana namanya adalah Lailatul Qadar, yang mana malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melipat gandakan amalan kita, untuk meningkatkan lagi bacaan Al-Quran kita, untuk memperbanyakkan lagi solat sunat kita, berzikir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan ini bulan yang cukup-cukup berkat dan Allah lipat gandakan amalan kita. Selain itu, pada bulan Ramadan ini juga Allah buka pintu syurga seluas-luasnya dan tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Makna kata apa? Makna kata senang ni kita nak masuk syurga pada bulan Ramadan ini, dan susah ni kita nak masuk neraka. Nak dengar satu quote daripada aku. Apa dia? Okay. Ramadan ni bukan sekadar menahan lapar, tapi menahan diri kita daripada menjadi hamba dunia. Sebab macam deep tak deep? Deep. Aku jumpa kat IG. Cuba kat IG. Okey, Malcolm. Untuk soalan yang kedua, zaman sekarang kita tengok kan, budak-budak muda ni lah, kita kan, budak-budak muda ni ralik sangat dengan phone ni. Betul itu. Ralik sangat dengan duk tengok media sosial tu. Betul. Kata-kata di sini tu juga lah. Betul. Kan kadang-kadang duk tengok phone, duk scroll terlepas solat. Astagfirullahaladzim. Kadang ni paling teruk. Duk scroll terlepas puasa. Na'udzubillah min dzalik. Dia buka makan phone lah. Allahu Memang akbar. tak boleh buat apa. Tak pernah bagi. Tak pernah bagi, alhamdulillah. Okey, jadi apa pandangan hang pasal benda ni? Pandangan aku lah pasal benda ni. Okay, baik, bismillah. Jadi sejujurnya lah, kita pada generasi ni tak boleh nafilah media sosial dan juga penggunaan telefon bimbit ni dah jadi sebahagian daripada hidup kita sebenarnya. Dan boleh kata kita gunakan setiap hari dan hampir setiap masa. Jadi tapi disebabkan orang kata kita nak meraih keberkatan bulan Ramadan ni, apa kata masa-masa yang kita gunakan untuk kita scroll IG, kita tengok TikTok dan sebagainya, kita gantikan dengan memperbanyakkan amal ibadah kita. Sebagai contoh, baca Al-Quran lah. Jadi sepanjang bulan puasa ni
kita cuba satu hari untuk habiskan satu juzuk. Kalau tak mampu, tak apalah, kita try carry on pada hari yang seterusnya, dengan harapan moga-moga bila habis bulan puasa ni, kita dapat habiskan Al-Quran tu sekurang-kurangnya sekali. Walaupun orang kata mungkin kita tak dapat nak habiskan sekali pun, tak apalah, janji Allah tengok usaha kita. Ataupun mungkin orang kata ibadah kita lagi meningkat daripada sebelum ni. Mungkin sebelum ni kalau bukan bulan puasa, kita mampu nak baca Al-Quran satu hari dalam 5 muka surat, 10 muka surat. Tapi bulan puasa ni kita cuba untuk tingkatkan. Orang kata satu ruang untuk kita improvise lah, dan juga melipat gandakan lagi amalan kita. Lepas tu hang tu sama, dia scroll IG tengok Khairul Amin. Dalam bukan duk masak pun, dalam pergi bazar Ikea juga, yang akan diadakan pada setiap hari Khamis dan Jumaat sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi jangan lupa datang untuk meriahkan suasana. Lepas tu Sa'on, bila hang nak sebut pasal lalai tu, aku teringat satu potongan hadis ni. Nabi SAW mengambilkan doa Malaikat Jibril, yang mana mafhum doa tu, Malaikat Jibril berdoakan kecelakaan bagi orang yang keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa mereka tak diampunkan. Jadi sedikit sebanyak jadi motivasilah untuk kita melipat gandakan lagi amalan kita dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita cuba. Okay. Terima kasih banyak Makem atas perkongsian untuk malam ni. Jadi apa, saya pastilah ramai pendengar-pendengar kita yang kat luar tu dapat banyak manfaat daripada pembincangan ni. Dan semoga Ramadan kali ni diberkati lah. Kita diberkati oleh Ramadan kali ni dan memberi impak yang positif kepada diri kita ni. Okay. Baik, Sa'on. Terima kasih juga atas jemputan, sudilah jemput saya yang serba kekurangan ni. Sama. Dan nak ucapkan juga terima kasihlah buat para pendengar podcast ni. Semoga kalian mendapat manfaat lah, dan semoga kalian diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf segala kekurangan, andai ada yang tersilap cakap dan sebagainya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Wallahu taala a'lam. Baiklah. So itu sahajalah kita punya pembincangan untuk episod kali ini dalam podcast Hijrah. Saya Salahuddin, hos anda untuk podcast Hijrah, dan kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Tapi jangan lupa untuk tingkatkan ibadah dan manfaatkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Makem. Ya, saya. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Jika kita masih sama selepas Ramadan, mungkin yang lapar hanya perut, tapi bukan hati dan jiwa. Allah Ta'ala.